Resepi campak-campak Ramadan Raya tahu sumbat. Tahu tak tahu bahan-bahan dia? Semua kita dah sediakan dekat depan ni. Untuk langkah yang pertama, kita masak daging ni dulu. Kita boleh terus satukan bersama dengan kita punya hero, Maggi cukup rasa. Kita dah tak perlu lagi dah nak gunakan garam. Dan yang menariknya, Maggi cukup rasa ni diperbuat dari bawang segar dan juga rempah ratus. Kita masukkan terus, serbuk ladi hitam, rempah kari, isi daripada tahu yang kita dah korek dan juga daun sup bersama dengan daun bawang kita. Hitam dah ada, dah ready. Jadi kita boleh masukkan daging, satukan dia. Kita dah kena sumbatkan dia ke dalam tahu yang kita dah belah pada dua bahagian ni. Itulah yang membuatkan dia jadi tahu sumbat. Kita kena celup dia dulu kat dalam telur dan kita boleh terus masukkan ke dalam minyak yang kita dah panaskan ni. Alright, jadi untuk kuah kicap dia, saya akan satukan bawang putih bersama dengan cili padi dan juga kicap manis. Dan inilah dia resipi istimewa menggunakan produk dari Maggi, iaitu tahu sumbat. Tak kenal maka tak cinta. Kalau nak cinta, cubalah masak.